Untuk berjaya dan monetize di TikTok, follow tips-tips ini. Satu SAK, satu tips. Kita nak cerita 4 elemen untuk kita kuasai supaya kita dapat monetize ataupun peroleh menjana keuangan melalui TikTok. Yang pertama iaitu berkaitan dengan konten. Konten ini kita buat juga jangan short sendiri. Konten yang sesuai dengan siapa target market kita. Tips yang kedua pula, mestilah berkaitan dengan shop. Sebab kita nak menjual barang, jadi kita gunakan platform TikTok Shop untuk menjual barang kita. Maka kuasai seni berniaga TikTok Shop di TikTok. Tips yang ketiga adalah berkaitan dengan live. Zaman sekarang adalah peluang untuk kita senang untuk orang kenali dengan mengadakan banyak sesi-sesi live. Jadi untuk berjaya dan berniaga di TikTok, pastikan buat live minimum 2 jam sehari. Oh, satu lagi. Untuk kita berjaya juga, jangan lupa gunakan fasiliti ads di TikTok. Bila ads memang kena keluarkan kos yang bersesuaian, tapi pasti hasilnya berbaloi. Jadi itulah 4 elemen ataupun TikTok environment yang perlu kita kuasai.